ataupun berapa tahun, jangan risau. Dekat sini untuk anak baby, anak taska, untuk anak tadika, anak sekolah rendah pun kita ada. Okey, siapa-siapa nak tanya apa-apa soalan, komen di ruangan komen. Tinggalkan umur anak mami berapa tahun atau berapa bulan di ruangan komen. Sebab kita nak reviewkan item yang mana yang sesuai untuk anak mami. Okey, saya pegang ni bag nombor 4. Ada 3 topik. Nak tengok topik mana ni? Nak tengok topik mana ni boleh komen. Okey, nak tengok topik mana boleh komen, saya reviewkan. 1 tahun 6 bulan. Okey, mamiairbalang.com. Okey, kalau untuk 1 tahun 6 bulan Mami Air Balang, dia ada 2 objektif. Okey, nak fokus kat mana? Antara 2 ni. Yang pertama kita ada untuk tambah kosakata. Tambah kosakata ni macam ni lah, buku-buku macam ni. Yang paling penting buku dia material kulit tebal. Okey, kulit keras. So memang tak mudah koyak. Okey, Mami, yang pertama kosakata. Kosakata ni kita fokus pada dia punya perkataan. Okey, contohlah umur 1 tahun 6 bulan, perkataan masih berkurang, masih kurang kita akan bagi buku macam ni. Okey, untuk dia tambah perkataan. Oh, ini lion, ini panda. Okey, ini yang pertama lah, mamiairbalang.com. Yang kedua, kita boleh fokuskan dekat anak punya sensory. Sensory tu macam mana pula? Sensory ni dia ada buku yang buat latihan tentang deria. Deria sentuh, penglihatan, pendengaran. Macam buku ni, salah satu contohnya. Okey, kita ada pendengaran, deria pendengaran, deria sentuhan. Ni rasa lembut-lembut, yang ni rasa kasar. Okey, lepas tu kita ada juga deria penglihatan. Nampak ada warna-warna ni. Ada warna-warna. Okey. So mamiairbalang.com 2 objektif. Nak fokus yang mana? Sensory ke kosakata? Nak fokus pada anak punya apa skill jari jemari ke, ataupun nak fokus pada anak punya kosakata? Sorry mami Okey, mamiairbalang.com nak fokus kat mana tu? Untuk anak 1 tahun 6 bulan, sama ada fokus pada kosakata ataupun sensory. Boleh drop jawapan mami di ruangan komen. Saya tak sabar ni nak review item mana yang sesuai ni. Okey, mamiairbalang.com boleh komen di ruangan komen. Saya nak bagi tahu beg nombor berapa yang sesuai. Okey, yang tadi saya pegang ni kan mamiairbalang.com, ini beg nombor 21. Harga dia bawah RM20 dah boleh dapat 1 buku. Okey, boleh komen di ruangan komen nak tengok item yang macam mana, sama ada kosakata atau sensory. Okey, sis review dua-dua boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okey. Tak ada suara pula mami. Okey, tak apa. Untuk mamiairbalang.com apa pun boleh. Baik, mamiairbalang.com. Saya nak panggil apa? Nama mami ada tak? Nama mami. Oh, tak apalah. Mami Air Balang Okey, mamiairbalang.com. Kalau nak cari buku macam ni, kita ada daripada beg nombor 4 yang saya tengah pin. Nombor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 7 beg ni sesuai untuk anak, umur anak mami 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Yang pentingnya material dia semua kulit keras. Okey, mami boleh tengok daripada beg nombor 4 saya pegang ni sampai beg nombor 10, semua tu material kulit keras dan sangat sesuai untuk anak umur 1 tahun sampai 3 tahun. Okey, tapi mamiairbalang.com, kalau mamiairbalang.com nak tahu antara buku tu semua daripada beg 4 sampai 10, yang paling famous sekali orang selalu check out beg nombor 8. Okey, beg nombor 8. Sebab yang ni harga dia maksudnya lebih berbaloi lah. Lepas tu dia besar. Sorry mami. Okey, mamiairbalang.com, jom saya review dulu yang ni. Ini material dia kulit keras. Size A4, dalam dia glossy tau. Glossy ni nampak tak berkilat. So kalau mami ada pen marker whiteboard dekat rumah, boleh buat latihan menulis sekali. Contohnya huruf D. D untuk dark. Tulis je dark. So anak dalam masa dia tambah kosakata, dalam masa yang sama dia boleh latih jari dia untuk lembut, untuk dia suka menulis. Okay. So mamiairbalang.com ada 2 color tau. Untuk beg nombor 8 ni kita ada 2 color. Sekejap saya pin dulu beg nombor 8. Okey, beg nombor 8 ni harga satu RM19.90 je. Kalau tempat lain mami betul tau, saya bagi tahu harga dia RM24 ke atas. Tapi dengan kita hanya RM19.90 je. Okey, untuk warna biru dia fokuskan pasal apa? Dia fokus pasal benda basic. Benda basic macam mana? Benda basic yang perlu anak tahu, contohnya macam ABC, nombor, perkataan pertama, animals, vehicles, dan lagi my body, action word, profession, shapes and colour. Okey, nampak tak? Minta maaf tau, saya tak ada suara pula pagi-pagi ni. Okey, so kita ada warna biru, dia fokus pasal benda basic. Tapi kalau anak mami dah macam mahir benda basic, tak ada masalah, kita boleh ambil warna merah. Warna merah ni dia fokus random item, random topik. Contohnya macam apa? Contohnya macam wild animals, farm animals, kita bagi lagi marine life, food, fruits, vegetables, bird and flower. Okay, ini buku untuk kosakata lah mamiairbalang.com. RM19.90. Beli dua-dua kita bagi RM2 off.
Sepatutnya harga dua-dua ni RM39.80, tapi hari ni RM37.80 saja. Dua-dua ni kita bagi lagi. Dah lah harga satu pun dah murah. Beli dua dapat murah lagi mami. Okay. Ini beg nombor 8. Okay. So basically mami aibalan.com untuk beg nombor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 beg ni material dia kulit keras sama. Mami nak berapa nak saiz macam mana tu boleh tengok lah dekat beg nombor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tu. Ada saiz paling kecil, ini beg nombor 5. Yang ni harga satu RM5.99. Ada 5 topik. Nak beli satu ke dua ke boleh, tak ada masalah. Ini beg 5. Okay. Kalau nak saiz sedang ke, ini beg 4. Okay. Ini beg 4. Ini pun dia ada 32 muka surat. Harga satu RM18.90. Ada 3 topik. Nak topik apa boleh pilih. Okay. Nak saiz besar sikit pada ni boleh. Ambil beg nombor 6. Banyak mami. Boleh tengok dekat beg kuning kita. Banyak. Kita ada banyak sangat pilihan. Yang ni 3 bahasa. Yang ni ada bahasa Melayu, Jawi dan English. Yang ni bahasa English saja. Okay. So untuk kamus bergambar macam saya cakap tadi mamiaibalan.com, daripada beg 4 sampai beg nombor 10. Boleh tengok rasa macam harga dia berpatutan, ada berapa bahasa mami rasa berkenan. Komen je. Beg nombor 5 nak tengok boleh? Boleh, saya reviewkan je. Okay. Mami komen je. Itu untuk kamus bergambar lah mamiaibalan.com. Kalau untuk yang sensory macam saya cakap tadi, kita ada 3 beg je. Senang, 3 beg saja. 3 beg ni ada yang bajet bawah RM20, ada yang bajet bawah RM30 dan ada juga bajet tak kisah berapa. Kalau contoh mami tak kisah bajet berapa, kita ada beg nombor 1. Okay, so untuk bajet bawah RM20 kita ada yang ni beg nombor 21. Yang ni harga satu buku RM19.50 saja. Ada 3 topik, topik haiwan, baby's day dan juga fruit and vegetables. Kalau beli buku beg nombor 21 ni, dia akan datang sekali dengan soft toys. Okay, so untuk sensory, pendengaran, penglihatan sangat best lah. Ada cabut tampal, warna dia pun cantik. Nampak tak? Buku ni boleh pakai daripada umur 3 bulan sampai umur 2 tahun setengah boleh pakai. Okay, material jangan risau. Material tahan lasak, material jenis kain felt. Okay, ini beg nombor 21 lah. Bajet bawah RM20 kalau nak beg nombor 21. Boleh komen je. Kalau mami aibalan.com rasa macam nak up sikit lah bajet RM30, bawah RM30. Ada mami. Kita ada beg nombor 2. Beg nombor 2 ni dia datang dengan beg dan juga buku kat dalam. Okay, boleh pilih dulu nak beg warna apa, biru atau pink. Dalam dia akan dapat buku yang sama je. Dia beza hanya pada beg. Dalam ni material dia pun memang tahan lasak lah. Memang tak jenis tahan lasak. Okay, ada 6 muka surat. Ini muka surat pertama. Okay, ini muka surat pertama. Muka surat 2. Sebab kita nak fokuskan pada anak Puai dari Sentuh tau. Muka surat 3. Muka surat 4. Muka surat 5. Siapa ada anak perempuan tu mesti dia sukalah main yang ni kan. Muka surat 5 ni. Dan muka surat 6. Ni of course lah untuk anak lelaki. Muka surat 6. Okay. So mami, ini beg nombor 2 untuk bajet bawah RM30. Tak ada masalah. Boleh ambil beg nombor 2. Okay, beg nombor 2 datang sekali dengan beg. Beg dan juga buku. Tali adjustable. Boleh dilaraskan. Okay. Cantik pun cantik mami. Cantik pun cantik. Okay. So mami ini beg nombor 2. Nak bajet bawah RM30, bajet ambil beg nombor 2. Kalau tak kisah bajet berapa sekalipun, ambillah the best item yang kita ada sekarang, iaitu beg nombor 1. Ada Busy Book Premium. Ada warna pink, ada warna biru. Anak mami lelaki ke perempuan? Mami aibalan.com. Okay. Buku ni dia ada 2 color dan masing-masing 2 color ni dia ada 2 set. Set pertama ada yang 10 muka surat. Set kedua ada yang 14 muka surat. Oh, perempuan. Okay, kalau perempuan warna pink lah. Okay, kalau perempuan warna pink. Kalau 10 muka surat macam ni. Okay, kalau 14 muka surat macam ni. 14 muka surat macam ni. Okay, dia akan datang add on dia warna biru. Minta maaf sangat sebab warna pink dia susah nak dapat. So dia akan datang macam ni. Tapi jangan risau, boleh je nak masukkan dekat ruangan zip ni. Okay. So, mamiaibalan.com, ini beg nombor 1 lah. Beg nombor 1 ni saya cakap betul, tadi dah ada Cik Su dah check out. Ada ramai tadi check out tadi. Ada 2 orang ke 3 orang dah check out full set combo dengan kita. Untuk yang ni, nama dia upgrade version, ada 10 muka surat tau. Ini kan Mami Aibalang. Ini harga asal dia RM79. Tapi untuk hari ni, pagi ni, mamiaibalan.com saya bagi RM20 off. Jangan bagi tahu bos saya. Saya bagi dalam live saja. Ni bos saya tak tahu tau saya bagi RM20 off. Harga sekarang RM59 je. Okey, harga sekarang RM59 saja. Daripada RM79, saya buang RM20. Harga sekarang RM59 je. Dapat apa je RM59? Betul, berbaloi ke RM59? Okey, jom tengok. Ini muka surat pertama. Okey, ini muka surat pertama.
Ini nama dia upgrade version 2 Mami. Mami.aibalan.com. Warna pink, upgrade V2. Okay, V2. Ada buka pasang, safety lock. Nampak tak? Ada cabut tampal. Ada pasang butang baju dan ikat tali kasut. Okay, ini page pertama pun dah best Mami. Kita tak tahu lagi page 9 ni apa yang best. Okay. Okay, untuk page 2, anak Mami berapa tadi? Setahun lebih kan? So setahun lebih dah perlu dah mengenal ABC. Okay, dah perlulah untuk kenal ABC. So boleh cabut semua ABC ni. Lepas tu bagi anak meshkan dengan bentuk dan warna. Nampak? Bentuk dan warna. Okay, lepas tu mami.aibalan.com, dia punya pages ni best tau. Sebab daripada depan sampai belakang semuanya boleh cabut dan pasang semula. Kalau anak mami.aibalan.com ada macam susah nak fokus, boleh buat latihan page by page. Kalau contohlah balik kampung, jumpa cousin-cousin ataupun dia ada adik-beradik yang ramai, jangan risau, boleh cabut semua muka surat ni. Bagi seorang satu, anak tak berebut. Sebab tu saya cakap betul, kalau siapa-siapa yang ada anak ramai, anak 2-3 orang, tak perlu pun beli seorang satu buku ni. Beli satu je dah cukup, bagi anak main sama-sama. So jimat dekat situ, anak pun boleh belajar sama-sama, main sama-sama dan pandai sama-sama. Daripada yang sulung sampai yang si kecil. Okay. Ini page 2. Page 3 kita ada mengira dan juga mengenal nombor Mami. Nampak? Kita ada mengenal bentuk. Nampak? Ini untuk latihan anak punya koordinasi mata. Okay, latihan anak punya koordinasi mata. Alright, lepas tu kita ada lagi mengenal warna. Mengenal cuaca. Kita bagi lagi mengenal haiwan. Kita bagi lagi mengenal jam. Nampak? Jam ni boleh pusing-pusing. Bukan kita nak suruh anak pandai tengok jam. Tak. Umur setahun lebih kan. Ini nak bagi dia explore. Sensori jari jemari dia explore. Okay. Ada musim. Ada cuaca. AM, PM. Ada hari. Ada bulan. Okay. Ini page 8. Page 9. Mami.aibalan.com kita bagi whiteboard. Berserta 4 batang pen marker berwarna. Dan latihan sensori. Nampak? Latihan sensori dia tu bukan biasa-biasa lah. Memang best sangat lah. Okay, so kalau Mami.aibalan perasan kan, kita ada 2 pages untuk sensory set. Satu dekat belakang, satu lagi dekat depan sekali. Okay, so 10 muka surat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harga asal RM79. Hari ni saya bagi harga hanya RM59 saja. RM20 off. Jangan bagi tahu bos saya nak bagi dekat Mami RM20 off ni dalam live sahaja. Hari ni je Mami. Okay, pagi ini saja. Saya akan end live pukul 1 tau. Okay, so sekarang dah pukul 11, 12, 1, 2 jam je lagi. Siapa-siapa yang nak dapatkan harga murah, okay, jangan lupa untuk follow kita dulu. Sama-sama Mami, tak ada masalah. Sama-sama. Okay, siapa-siapa nak dapat harga murah. Contohlah ini harga RM59. Follow kita dulu. Mana tahu dapat extra voucher. Sebab TikTok selalunya dia akan bagi extra voucher untuk new followers. Okay, so contoh kalau Mami dapat harga RM59, lepas Mami follow kita, maybe akan dapat RM53 ke RM50. Kita tak tahu. So Mami, siapa nak dapat harga murah ataupun nak dapatkan free shipping, follow kita dulu. Okay, follow kita dulu Mami. Lepas tu try check out dapat harga murah ke tak dapat harga murah. Itu atas nasib Mami dah. Okay, so ini untuk 10 muka surat. Siapa-siapa nak dapat sekali dengan free gift, okay, kita ada offer. Okay, kita ada offer. Ini yang upgrade version. Kalau nak yang dapat sekali dengan free gift, ambil full set combo. Full set combo biru ada, full set combo pink pun ada. Untuk full set combo, Mami je 10 tambah lagi RM19 je. Mami akan dapat extra 4 muka surat, iaitu dapat alif bata, dapat lagi mari mengaji pada atas, bawah dan depan. Lepas tu kita bagi lagi body part dan juga counting fingers. Okay, so kita akan bagi 4 muka surat extra dengan harga RM19 je. Padahal kalau ikutkan dua-dua ni harga dia RM39 tau. Tapi kita tak minta RM39, kita minta RM19 je Mami add on. Mami akan dapat complete set macam ni. Dan akan dapat lagi satu free gift. Free gift ni busy book juga. Konsep dia cabut tampal juga. Dia ada banyak topik tentang haiwan, haiwan laut, dinosaur, kenderaan dan juga buah-buahan, sayur-sayuran dan juga warna. Okay, so 10 muka surat saya nak bagi ni free je. Yang penting sekali kena check out full set combo sekarang dalam live. Lepas dah check out tu kena komen. Kena komen tau. Yang penting sekali kena komen dan check out full set combo. Cakaplah apa-apa. Yang penting Mami bagi tahu Mami dah check out full set combo. Okay, kalau Mami komen, saya akan snap. Saya bagi dekat team saya untuk remark lah. So kita akan selitkan free gift ni dalam parcel Mami. So yang ni free gift ni kita akan bagi untuk siapa-siapa yang beli dalam live saja. Yang penting kena komen lah, dah check out full set combo. Okay, kita akan bagi free gift. Siapa beli dekat beg kuning biasa, dekat video affiliate kan, maksudnya kita tak tahu Mami check out, Mami tak komen ke apa, Mami tak dapat lah. Okay, tak dapat. So siapa-siapa yang nak, better check out sekarang. Nak beli full set combo, nak dapatkan free gift, check out full set combo sekarang. Lepas dah check out, komen dan check out full set combo. Okay, kita akan bagi free gift. Free gift ni terhad, bukan untuk semua orang, untuk siapa yang check out dalam live saja. So Mami
Siapa yang dah check out full set combo, kita minta tolong sangat. Dah check out tu, komen dan check out. Okay, kita nak tekan loceng Mami. Kita nak tekan loceng, kita nak doakan Mami. Okay, so siapa-siapa yang dapat belian, tolong komen dan check out. Beli apa-apa je tak ada masalah, komen je dan check out. Kita nak tekan loceng. Special untuk Mami. Okay, Mami kalau check out, lepas tu komen, saya tekan loceng kuat-kuat. Okay, special untuk Mami. Okay, Busy Book Premium ni ada 2 warna Taman Melody. Ada warna biru, ada warna pink dan juga warna biru. Nak yang 10 muka surat, nak yang 14 muka surat, boleh check out sekarang. Okay, boleh check out terus sekarang. Tak tahu, tak faham apa beza antara upgrade version dengan full set combo, komen dekat bawah. Komen kat bawah. Ada siapa tak faham, saya nak reviewkan apa beza antara 10 muka surat dan 14 muka surat.